Seorang ahli perniagaan mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan menyalahgunakan wang pertubuhan berjumlah RM21,000 5 tahun lalu. Tertuduh, Abdul Aziz Harun, 50 tahun, merupakan bekas calon sebuah parti politik yang bertanding di Dun Tiram pada pilihan raya negeri PRN Johor 2022. Dia membuat pengakuan tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Tertuduh merupakan bekas pengerusi Pertubuhan Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah Johor Bahru. Dia didakwa menyalahgunakan RM21,000 milik pertubuhan terbabit di sebuah bank cawangan Bandar Baru Permas Jaya di Johor Bahru pada 9 Oktober tahun 2020, 29 November tahun 2021 dan 31 Disember tahun 2021. Dia didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun dan sebatan serta boleh didenda jika sabit kesalahan. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, Pertubuhan Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah Johor Bahru sudah dibubarkan dan tertuduh tiada jawatan dalam mana-mana parti politik ketika ini. Tertuduh merupakan bekas calon mewakili Parti Pejuang. Dia merupakan Bendahari Pejuang Johor. Pejuang diasaskan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad.